Ada album lama lah. Gambar apa ni? Ish, gambar lama lah. Comel gila gambar ni. Ada aku, ada Mia, ada Mona lah. Wah. Yang tersimpan bukan hanya rasa, tetapi juga memori bersama. Mesti nenek yang tulis ni. Mesti ni. Hai korang. Hai semua. Hai, weh. Kau tahu tak? Aku ada jumpa satu gambar lama yang aku jumpa dekat bilik mama aku. Tapi aku rasa teka-teki lah. Tengok ni. Sebab aku rasa ada benda lah yang nenek tinggalkan untuk kita sekeluarga kat kampung tu. Weh, kau serius lah tu tulisan nenek? Hebat lah. Nenek dulu kan suka makan kaki lembu. Mestilah tulisan nenek macam cakap lembu. Hah? Lembu? Lembu boleh cakap ke? Aku tak sure ada ke tak, tapi yang aku tahu kita kena balik kampung sekarang juga. Jom. Bestnya balik kampung. Okay, jomlah aku join. Boleh aku buat konten untuk aku punya TikTok. Okey. Buat nanti. Mona, Mia, kita dah sampai dekat rumah nenek. Alah, tapi betul ke weh rumah ni? Dah, rasanya betul dah ni. Okey, aku tahu. Kita masuk, kita cek je. Ya, masuk mana? Panas kan? Assalamualaikum. Buka. Buka dulu kot. Gelapnya. Bukan tingkat. Mabuknya. Nak record lah. Wow. Suka rindunya rumah ni. Buku apa tu? Mia, hari tu kan kat rumah, kita kan ada video call 3 orang. Yang pasal gambar tu kan. So, inilah gambar dia. Tapi, cukup baca tu, aku macam pelik. Apa yang nenek nak cakap? Kau faham tak? Jap. Yang tersimpan bukan hanya rasa, tetapi juga memori bersama. Dia macam cringe Macam sikit. cringe sikit, tapi macam ada teka-teki juga. macam ada something nenek nak Kan? beritahu. Tak sure tu. Weh korang. Cik tengok buku ni. Aku jumpa atas meja nenek tadi. Aku rasa ada kaitan kot dengan gambar kita tu. Cik tengok. Buku apa ni? Wait, tengok ni. Resepi rendang limpah. Limpah? Korang tahu ke limpah? Aku tak pernah makan pun. Tak tahu. Serai? Serai aku tahu. Jom kita baca. Allah, terkoyak pula dah. Macam mana kita nak tahu cara memasak? Aku rasa nenek saja ni nak buat cliffhanger macam drama Korea. Aku pun selalu tengok drama Korea kan. Tapi aku rasa kita 1, 2, 3 ni, apa kata kita recreate balik resepi rendang nenek ni. Okey tak? Aku rasa baik kita beli je sebab susah kot nak buat. Beli? Tak strong tu. Baik kita masak, baru strong. Macam nenek kita dulu. Aku Okey. on. Aku on? Okey. 3, 4, yo. Korang, ada ke barang nak buat rendang kat sini? Jom je. Sedapnya malam. Korang ni, mestilah ada. Dulu aku dengan nenek waktu aku kecil-kecil kan selalu masak kat sini. Tapi korang tu duduk dalam rumah je asyik main telefon je. Memang aku tak tahu. Amboi. Bajet-bajet je. Jomlah kita cari barang. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masa yang kita. Weh, daun apa ni guys? Ni daun kari. Daun kari. Oh, dalam rendang nenek ada ke yang daun kari? Tak ada mana aku kata tak. Daun rendang ni, daun nenek specifically. Mana ada orang letak daun kari? Tak pengaruh boleh? Ya. Aku rasa macam aku ada terbaca. Dah lah kau baca. Tahulah. Jom. Tak, aku tahu. Aku rasa macam aku terbaca. Tarik kot, tarik. Kau ni. Aku pernah lah Cakap dah tadi daun kari tak ada dalam rendang nenek. Tak adalah. Dia macam kalau kita letak tambahan baru, improvise rendang nenek. Tengok je. Ya. Tak ada guna tau. Okey, dah jom masak. Dah jom. Ish.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Arif dalam rancangan Limpossible. Arif, cakap dengan siapa? Kita bukan malam show lah. Bukan. Kita 3 orang je dalam rumah ni. Kita kan nak masak dengan nenek kan. Jadi aku nak share sikit tips lah. Macam dulu aku ada rapat dengan nenek. Lepas tu aku kan paling rapat cucu favourite nenek lah kan, katakan. Lepas tu nenek kata kat aku, langkah-langkah ni satu pun tak boleh skip. Kalau skip mesti tak jadi. Langkah kanan ke langkah kiri? Tak lawak kot. Arif, tak perlu kot kita ikut sebiji-sebiji. Kita boleh je improvise apa yang ada kat depan mata kita ni. Betul? Tapi kalau kita improvise tak jadi macam mana? Tengok sekarang ni zaman pun dah berubah. Tak pelik kalau resepi pun berubah. Betul? Apa kata kita tambah cheese? Macam sedap sikit. Tak ada lah improvise apa tambah cheese Oh, kot. tak. Lawak. Okey, tapi kau bayangkan, tadi korang nak skip langkah, lepas tu nak tambah cheese pula. Ni kalau nenek marah macam mana? Kenapa nak fikir pasal nenek? Apa yang kita buat ni, apa yang jadi, itu je lah. Allah ni lah. Okey, tapi janji dengan aku, kalau tak jadi, kau kena cari lauk lain, aku nak makan dalam masa 2 jam. Deal. Aku akan pastikan rendang kita masak ni yang terbaik sekali. Kita tengok. Kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Walau pasti berlalu. Mana ni? Mia. Tahulah. Aku rasa dia makan dulu. Lalu. Beres ya. Tak ada special. Sudah tak tahu. Okey, cedek. Sepat lapar. Okey, korang je lah, aku tak nak apa. Kau tu nak lain. Arif, cerah. Okay, go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Okey, guys. Sudah ni. Ni aku ambil lagi. Okey. Tak ada. Korang, bila aku tengok rumah nenek kita ni kan, aku teringat weh time dulu-dulu. Weh Arif, kau ingat tak dulu? Asal? Kau tersepit weh bawah tu. Situ. Betul weh, sumpah kelakar tengok. Betul lah. Weh. I rasa macam nak putar balik masa dulu. Tapi kan benda kan dah lepas. Jadi macam life must go on. Tapi kan, aku sangat sedih sebab kita dah kena berpisah. Tapi, aku kalau ada masalah, aku akan datang kat rumah nenek kita balik. Kan? Aku pun rasa macam tu juga sebenarnya. Aku sama. Korang dua sumpah tak habis-habis nak tiru aku. Rumah nenek aku gak kot. Nenek sama-sama kot kan. Mana-mana yang terbaik je lah Kita nak balik lah. Jangan gaduh-gaduh.